Jay Uso ni apa cerita? Super kick, artis super kick sampai Abang Jamil mampus. Lawan Jay Uso dia kalang Tiba-tiba submission. kalah dengan Mamat super kick bertalu-talu. Saya tak boleh Kalau dengan terima. Mamat ada 5 skill sets. Yeah. Dia ada 5 move. Welcome to Terlalu Manis Podcast. So guys, kita baru saja habis WrestleMania season. Ya, betul. So macam mana? What's your guys punya opinion tentang WrestleMania? Honestly kalau tanya saya, antara WrestleMania yang agak mendatar flow dia, bagi saya dia punya build up nak ke WrestleMania tu lah. sangat-sangat slow. Dan actual WrestleMania dia pun slow. Tu je conclusion dia. Meh? Entah meh? Tak mau kata banyak je 6 per 10 lah kot. Sebab awak nak tahu juga macam nak Slow tu. betul tu. Betul rambut sikit. Macam mana yang faktor jadi ada 6? match yang sepatutnya jadi main event tapi just yang awalkan match tu. Okay. Just pentingkan match lain. Tapi macam mana nak kata, macam mana ada match yang kita expect terlalu tinggi tapi sudahnya result dia Biasa low lah. lah. Biasa tak apa sangat. Okay, so match apa yang expect tinggi sangat tu? Expect tinggi ni lah Cena dengan Cody Rhodes. Sebab apa yang saya rasa lah, rasanya kot lah dia orang buat Cody tu memang boleh bagi fight kat Cena kan. Sebab dah setahun dia pegang title tu, takkan kalah dengan hanya hentam pakai belt kan. Betul. Tapi macam tu lah, tak make sense lah yang bahagian tu. Betul, setuju. Kalau tanya saya pula, match John Cena dengan Cody Rhodes ni, saya tak kisah apa ending dia, tapi result dia John Cena 17 times world champion. Tu je saya nak. Yalah, betul-betul. Dan sebenarnya untuk saya pun sebenarnya setuju je Cena menang. Kan sebab Cody Rhodes ni based on saya baca di dalam dunia wrestling dia ada satu term tau, dia panggil IWC, Internet Wrestling Community. Okay, so saya dah baca geng-geng US semua, dia pun semua macam kritik Cody punya reign ni agak membosankan lah sebenarnya. Sebab mostly musuh dia yang carry tau feud ni. Kita tengok macam Cody lawan AJ Styles tu kan, AJ yang carry feud ni. Lepas tu kita tengok Cody lawan apa sebelum ni, Cody lawan KO. Lepas tu dia lawan siapa lagi sebelum ni? KO, Logan Paul, Solo Sikoa, Logan Paul. Mostly macam musuh dia tu yang carry feud tu. yang dia tahu Cry Baby tu je. Le macam Maaf lah. sebab awak memang fan Cena lah. Ya. Cena until Bias that. lah ni. Saya tak kisah apa orang kata. Walaupun orang benci Cena sekarang, tapi saya tetap Cena since day one. Tu pakai baju John Cena ni. Memang. Asalnya tadi saya pakai baju CM Punk. Betul? Tapi saya fikir takkan saya nak berpaling tedah pada hero saya daripada kecil. Tidak. Memang CM Punk tu nombor 2, tapi John Cena tetap nombor 1 dia. Nombor 1 ke? Yes. Okay, so kita go to next match lah. Ataupun kita teruskan lagi. Jay Uso lawan Gunther. Jay Uso dan Gunther. Ring General. Okay, so adakah layak Jay Uso menang match tu? Bagi saya dia benda yang paling tak logik sekali. Kita expect Jay Uso akan menang, tapi bukan dengan cara Gunther yang tap out. Saya tak sangka langsung. Nampak dia lemah tu. Yes. Gila. Gunther bukan selemah itulah. Sekejap cuba bayangkan Gunther lu dekat NXT UK lu, punya ada lawan Ilya Dragunov, sampai darah dada merah apa semua. Lawan A-Kid lah sampai darah lah, sampai merah muka apa semua. Dok main tampak-tampak lawan Jay Uso dia kalang tiba-tiba kalah dengan Mamat super kick bertalu-talu. Saya tak boleh Kalau terima. dengan Mamat ada 5 skill sets. Yeah. Dia ada 5 move. Kalau dulu Maaf saya sentuh. Dapat sentuh je. Dulu orang hantam John Cena 7 move of doom. Ni Jay Uso ni apa cerita? Super kick, artis super kick sampai Abang Jamil mampus.
Saya tak boleh terima tu. Tiba-tiba Dia pakai dia yang tu, menyebabkan Gunther tap out. Okay Matt, so untuk Matt macam mana? Unbelievable. Tapi apa cara mereka finish kan benda tu terlalu tipikal lah. Macam kalau nak menangkan satu macam mana? Macam orang yang susah, Orang yang susah nak kalahkan dia kena 3 kali finisher. Aduh. Macam kan Cody lawan Roman Reigns kan dia kena 3 kali crossroads baru boleh pin kan. Ni pun Jey Uso 3 kali splash barulah boleh dia nak. Masalahnya 3 kali Tapi 3 kali splash Mat. 3 kali splash. Kalau dia pin terus tak apalah, fine lah. Tapi ni lepas dia lepas dia splash tu dia tiba-tiba nak kena sleeper hole pula. Dia pula yang dapat submission. Okay, sebab apa sembang pasal Jey Uso ni kita jadi hangat lah. Dia sebenarnya sepatutnya contoh kalau Han nak jaga Gunther tu bagi nampak dia masih strong, sekurang-kurangnya biar Jey Uso buat sleeper hole kat dia tu, biar dia pengsan. Yang tu nampak dia tu kuat. Lagi satu, kita ambil contoh WrestleMania yang lepas. Walaupun dia kalah dengan Sami Zayn, tapi dia kalah tu tak nampakkan dia lemah tau. Betul. Dia menampakkan Sami Zayn yang more powerful at that time. Betul. Dia tak menyebabkan Gunther nampak lemah. Betul. Itulah kelebihan Sami Zayn. Macam Jey Uso ni totally dia drop terus. Gunther punya credibility. Yes. Saya tak sangka langsung. Masa saya tengok, saya terpinga-pinga. Biar betul. Takkan Gunther selemah ni. Gunther bukan Joe Henry. Aduh. Dah agak-agak lah kan. Saya tak boleh tengok out Mat dengan Jey Uso. Allah. Saya ingat lagi match dia dengan Ilya Dragunov. Yang tu punya, yang Ilya Dragunov menang kan. Yang tu memang patut dia tap out. Gila. Dia kepok tengkok kan tu. Saya memang boleh terima itu. Yang tu tak nampak langsung kata Gunther lemah. Yang tu waktu COVID kan. Yes. Yang tu logik lah. Anda main tampak sana, tampak sini, sepak sana, sepak ini tak seorang mamat yang selalu buat yeet. Tiba-tiba buat sleeper hole. Unbelievable. Minta maaf, saya tak boleh terima. Speaking tak, dia punya geram tapi speaking unbelievable. Yes. Unbelievable. If I talk in English, you know how serious I am. Kaleng. Tapi make sense lah Jey Uso menang sebab sebelum ni kan dia dah pernah lawan dah Gunther kan untuk heavyweight kan, dah kalah. So takkanlah dia menang Royal Rumble hanya untuk dia kalah lagi kan. So tak ada momentum macam rugilah slot. Slot tu. Dah lah. Satu lagi nama je main event Jey Uso, tapi dia digunakan untuk opening match. So maksudnya nama dia lepas ni opening match Jey Uso. Dia bukan main event Jey Uso. Patutnya yang menang Royal Rumble ni kena letak syarat dia akan pergi main event by hook or by crook. Ni dah opening match. Dia ni kot mungkin sebab apa WWE tak boleh Jey Uso lawan Gunther dekat main event, sebab dia pun tak nampak credibility Jey Uso kot. Ya betul. Untuk carry benda tu. Betul. Terlalu besar untuk dia. Macam terlalu memang fan enjoy dengan yeet. Tapi beside from yeet tu apa lagi benda yang boleh menampakkan credibility dah sebagai seorang main event. Lah, selain super kick. Super kick apa super kick? Yang bak pun ada super kick. Yang bak semua super kick. Tapi yang bak lain contoh dah. Super kick dia lain macam, tapi yang ni super kick no comment lah. No comment. Tapi for this time dia dah second time lah World Heavyweight Champion just lawan untuk opening match. Sebab 40 kan Seth Rollins pun lawan opening match juga. Seth Rollins lawan Drew McIntyre pun opening match kan. WrestleMania yang lepas kan. Jangan lupa Sheamus lawan Daniel Bryan dulu opening match lah World Heavyweight Champion. Yang tu lagi 15 second. Betul lagi Yang tu lah. Tapi itulah kita tengok kan siapa yang jaga waktu tu, Vince McMahon. Pelik lah. So okay, kita move on ke match terusnya. Boleh lah move on match saya ni untuk saya ni El Grande Americano lawan Rey Fenix. Weh, yang ni kesian kat Chad Gable man. Bila dia dapat WrestleMania moment lah. Siapa dia El Grande Siapa Americano dia El Grande Americano? Siapa dia? Sampai sekarang saya tak dapat detail apa. Serius sampai lah tak jumpa lagi lah? Tak jumpa. Tak jumpa. Yang betul kau mau. Tak, sebab hari tu waktu El Grande Americano dia debut, waktu tu ramai tau orang speculate kata ni kemungkinan Rey Fenix lah yang jadi El Grande apa. Sebab kan ada satu show Raw tu kan, waktu Chad Gable dekat backstage, tiba-tiba ada El Grande yang pakai topeng orang lain. Yang apa waktu tu kena tangkap. So waktu tu orang buat macam ni Rey Fenix kot, mungkin di sebalik El Grande ni. Rupanya bukan. So masih misteri. Tapi dia debut terus WrestleMania. Dia debut terus dapat slot WrestleMania. Rey Fenix lah.
Ray Phoenix siapa lah. Ni El Grande Americano. Adakah ada unsur kabel? Kita tak tahu. Ya. Mungkin dia anak emas. Only God knows. Penyentuhan je tau. Dia kena tunggu session yang dia buat lie detector macam Vince dengan siapa Hogan pernah buat dulu. Lagi satu macam Ezekiel dengan Kevin Owens tu sahabat. Iya. Kena buat macam tu. Kena buat macam tu. Nak tentukan. Kalau dia buat segmen tu. Segmen bodoh-bodoh kat Raw kan. Cuma untuk aku match tu okey lah, best jugalah. Boleh. Bagi saya technical high flying saya puas hati lah. Yang ni mengubat sikit lah duka pada Jey Uso tadi. Saya tak boleh awak Jey Uso tu membuat awak parah dalam hidup ke apa? Bukan. Saya pun nak juga Jey Uso menang. Tapi bukan dengan cara bukan tu. Macam tu. Melemahkan Gunther. Bukan Gunther tak selemah tu. Mana boleh macam tu. Okay Matt, El Grande ni macam mana? El Grande match terusnya. Macam mana? Tutup match ni. Tutup lah. Okey boleh lah. Kita tak tahu Kita tak tahu dia siapa. Sampai dia reveal siapa dia El Grande ni baru kita boleh. Tolonglah buat mask versus mask match. Siapa kalau buka mask Ray Phoenix lawan ni. kita nak tapi tengok stipulation dia match. Kita nak tengok identiti sebenar. Nak tahu siapa dia. Siapa dia. Okey, so kita move on pada match. Okay, move on. Match seterusnya. Cuba bayangkan WrestleMania ni. Ada 2 wrestler tau yang mendapat spotlight lah. Dominic Mysterio dengan Karrion Kross. Oh betul. Okay, Dominic Mysterio cuba bayangkan lah. Kalau ikutkan Dominic Mysterio tu legend tau dalam WWE. Sebab dia dalam WWE daripada kecil. Zaman Eddie Guerrero lawan berebut hak penjagaan. Macam siut ladder match lah. Ya. Ibarat macam berebut sijil beranak. Macam Jebon. Okey, lepas tu tiba-tiba dekat WrestleMania dia menang. Sebab untuk aku, bila aku tengok match Intercontinental Champion ni, untuk aku memang aku pilih Finn Balor lah. Sebab aku fans Bullet Club. Memang minat Finn Balor for life. So macam untuk aku mungkin lah Finn Balor menang. Dah tengok Dominic menang. Dah lah Dominic pin Finn Balor lah tu. Macam mana tu Judgment Day macam mana lepas ni? Kita tunggu confirm. Dia akan jadi konflik lah. Konflik punya lah. Rasa Dominic pula nak jadi ketua. Lepas Hyatt pula orang lain masuk. Judgment Day ni tu je lah, recycle balik je lah. Okay, apa yang aku nampak Judgment Day ni dia seolah-olah macam WWE nak buat Bullet Club version WWE punya, dia jadikan Judgment Day sebab tapi tak mau guna nama Bullet Club sebab Bullet Club storyline ni semua tentang penghinaan tikar belakang. Jadi rotate rotate. Dia akan rotate macam tu lah. Betul. Cuma untuk aku nice lah Dominic menang. Tapi apa yang saya baca kan, ni pengakuan daripada Rhea Ripley sendiri. Dia mengatakan bila saja aku dengan Damian Priest bertukar jadi face, Judgment Day dah fall down. Perasan? Betul tak cakap saya? Dia kurang dah. Dah tak banyak sangat. Kalau dulu tengok Judgment Day pegang semua back, Finn Balor dengan siapa pegang tag team tu? JD. Pegang double tag team kan? Lepas tu Damian Priest pegang World Heavyweight Champion kan? Lepas tu Rhea Ripley pegang World Heavyweight Champion. Masa tu kira Judgment Day conquer semua. Tak boleh deny. Memang waktu tu Judgment Day power. Tapi betul lah cakap Rhea Ripley, bila masa dia dan Damian Priest digugurkan, fall down untuk Judgment Day. Dia dah start jadi kurang lah. So Matt, Intercontinental Championship match ni saya rasa mula-mula ingatkan Finn Balor lah juga akan menang. Memang minat Finn Balor ke? Tak, dia macam nak kata dia punya percentage untuk siapa yang akan menang tu Finn Balor lah first. And then Braun Breaker akan retain, and then barulah bukan Penta. Penta tak boleh lah. Awal lagi macam awal sangat kan kalau dia menang. Sabar lu. Zero Miedo. So awak pun memilih Finn Balor ke? Finn Balor, tapi Dominic menang pun nice juga. Sebab at least naikkan lagi karakter Dominic kan. Tak adalah dia just mid card tapi tak menang apa-apa pun. Rugi lah. Just tak ada apa, just jadi lagi satu. Ni untuk fakta kan, selain pada Cody Rhodes tahun lepas yang dikatakan workaholic, Dominic Mysterio pun tak pernah miss. Boleh kata 90% daripada event WWE tahun lepas. Jadi untuk hadiah
di atas komitmen dia. IC Intercontinental Champion ni layak disandang oleh dia. Untuk dia lah. Betul setuju. Lepas tu satu lagi yang saya mention nama Karrion Kross tadi. Kan since WrestleMania ni kan dekat Las Vegas kan. Okay, so Las Vegas ni ialah hometown untuk Karrion Kross lah. So seingat saya waktu tu macam mana tahu, okay, sebelum WrestleMania ni dia ada satu event tau, nama Bloodsport. Bloodsport ni anjuran GCW lah. GCW. Okay, so dalam GCW dia jemput ramai wrestler daripada WWE. Ada Karrion Kross, Natalia. Lepas tu ada siapa, Pete Dunne apa semua kan. Okay, so memang dalam event tu Karrion Kross memang over gila lah dalam event Bloodsport tu. So waktu WrestleMania kan Karrion Kross pergi tolong AJ Styles kan. Niat dia nak tolong AJ Styles, nak bagi menang dengan Logan Paul kan. Dia nak suruh AJ Styles buat benda yang betul. Kalau nak curi pun curi lah. Jangan terlalu naif sangat nak menang cara superhero. Buat je betul. Janji menang tu matlamat utama. Cuma waktu dia muncul tu, crowd memang sokong dia tak. Macam crowd bagi dia satu pop lah. Macam crowd macam happy lah untuk dia. Sebenarnya bagi saya dia layak juga dapat slot untuk match dalam WrestleMania ni. Dah lama dah kot dia main dalam main roster ni, tapi apa pun tak ada. Dia watak dia just macam dia duduk dekat belakang orang yang bakal jadi jahat kan. Sebab kan dia kan banyak backstage punya punya segmen kan. Sebelum ni dengan The Miz. Sebelum ni dengan The Miz kan. Yes. And lepas tu ada lagi macam sebelum ni ada satu segmen dia duduk belakang Seth Rollins tau. Macam WWE nak bagi Seth Rollins akan jadi jahat. So macam yang tu je lah watak dah. Tak ada progress tu. Patutnya kena kembangkan kan. Dia kat TNA dulu Killian Cross lah nama dia. Bukan Killer Cross. Killer Cross. Killer Cross padu kot. Gabung pula dengan Scarlett. Scarlett tu baik tu. Walaupun Scarlett tu dulu bahan belasahan tu, tapi dia dah berkembang menjadi main eventer dekat TNA. Bila main masuk WWE NXT senyap. Tak boleh lah macam tu. Sayang lah. NXT ada lah berapa waktu zaman dia NXT yang dia botak tu lah, nampak ada power power gila. Start ada rambut ni rambut panjang jam tau. Tak ada idea dah macam Backstreet Boy lah. Okay, tu yang tentang Karrion Kross lah. Okay, kita go terus ke main event night one. Tak Maseman Naomi Jet Kagi. Dah yang tu nanti. Nanti tu Maseman lagi. Toilet break Kita tolak match main perempuan ni saya kurang sikit. Walaupun dia baik tapi saya tak layak. Kurang. Okay. Kita terus ke cinema. Yes. Night one punya cinema. Sebelum tu maaf, silakan. 5/5 belum apa lagi dah bagi bintang. Memang best. Sanubari menusuk kalbu. Sanubari menusuk kalbu. Ayat pun dalam macam. Maksudnya memang shock lah. Memang saya best. Ayat Gian Nasyid sekolah menengah. Match tu power. This is cinema. Yes. Start daripada entrance sampai lagi habis. This is the real match. The real professional wrestling for your information. Cuba bayangkan depa build up story Pang Rolling dengan Reigns ni nampak macam cun tau menuju ke WrestleMania. Even not for title. Tak ada stipulation apa. Tak ada apa-apa. Stipulation ni mungkin untuk Paul Heyman lah. Rebut Paul Heyman lah. Over CJ beranak Paul Heyman kan. Itu. Dia punya tapi yang tak make sense dia macam cara dia dapat Seth Rollins dapatkan Paul Heyman. Sebab ada satu segmen kat Raw kot. Seth Rollins hampir nak storm Paul Heyman tapi dia tak buat. Lepas tu dia terus kata you owe me something. Kalau macam tu semua wrestler you owe me favor. Betul. Tak make sense. Setakat hanya benda tu dia Seth Rollins pula kan. Atau mungkin Paul Heyman dah rancang lah sebagainya macam. Tapi kalau yang tu okey lah. Predictable lah. Dia match ni kan, maaf saya menyelit silakan. Daripada segi entrance tu dah menang lah. Seth Rollins dengan ala-ala circus gila dia. Roman Reigns dengan OTC dia. Tapi yang paling menusuk kalbu entrance si Empang. Dia bawa main balik lagu Kill Switch Engage This Fire Burn. Yang tu untuk promo sebelum dia entrance. Lepas tu dia keluar Don't let this tattoo fool you.
My addiction is wrestling. Dia kelak promo dia sama ECW. Tengok promo tu pun dah cukup lah. Promo satu. Ya. Satu lagi dia entrance dengan band Living Colour. Ya. Cult of personality. Cult of personality. Gila. Entrance megah tu hanya untuk kalah. Tapi itulah reality dah. Buatlah apa-apa. Tapi bagi saya Itulah. si Empang dah dapat momen dia nak main eventer je tu pun dah cukup lah. Saya pun tumpang gembira. Dia dah lama dah dalam daripada Seth Rollins dengan Roman. Tapi tu first. Tu first dia main event. Roman untuk yang ni 10 kali lah. Dia baru first. Sedangkan dia main pada dulu ke. Zaman Shawn Michaels aktif ni. Dia main pada Undertaker. Dia lawan Undertaker Isyak. Tapi first Dia baru first main Dia event. baru first. Cuma style lah. Akhirnya dia dapat momen kan. Walaupun night one kan. Padahal orang kata lah night one ni bukan real main event. Tapi sebabkan Cik Empang masuk, real lah. Main event lah. Cuba bayangkan waktu untuk aku kan, match tu best. Cuba bayangkan waktu betray tu kan, dah nak start betray tu kan. Mula-mula kan dia betray Cik Empang tu. Ya. Dia low-blow biasa tau tak. Okay, lepas tu dah dia nampak Serolin macam di belakang ni kan. Dia beritahu kat Roman, "Oi Roman tu peluang lah. Balai balik." Lala tengok ada low blow Roman. Satu. Sok. Oh, senang sial. Dia mereh awal-awal renyeh. Nampak gigi sama Gigi lah. putih mah. Menyampah. Annoying. Lain kali dia kena. Dia kena low blow. Okay Anas, nak minta pendapat Anas. Macam tu kalau Anas duduk di situasi Roman tu, orang low blow Anas macam ni, senang. Oi, senak ni, lepas tu senak hati. Kita tak sangka orang yang jadi wakil untuk bercakap untuk pihak kita tiba-tiba berkhianat pada kita. Pedih. Dia untuk saya memang pedih tau perasaan, tapi tak tu. Yang tu pedih, memang pedih. Yang tu pedih hakiki. Yang pedih dalam ni pedih makrifat. Okay, bayangkan tengah senok. Dia blow tu memang kena betul. Okay. So memang senok betul ni. Nak teruskan lagi ke? Memang berhenti lah. Terus bagi signal kat Rolling. Buatlah apa-apa. Bagi habis cepat. Sedap bodoh. Tak tahan. Agak-agak. Aduh. Okay tak, ni sorry lah, soalan ni macam lawak sikit lah. Sebab apa kat Pang dia low blow biasa, dekat Roman tu dia low blow gila. Okay tak ada siapa tengok. Tak ada siapa yang tengok itu tanda dia masih lagi sayang kat si Empang. Bagi saya lah. Dalam mungkin dia lepas geram kat Roman, sebab dia mungkin Roman bully dia sampai tak main. Roman anggap dah, 4 tahun bagi saya anggap dia macam orang gaji lah bagi saya. Betul, dia balas dia buat lebih kurang. Lepas tu dia dah dapat golden opportunity, takkan dia tak guna. So waktu Rolin gang dengan Heyman kan, okay, ni jujur nak minta pendapat jujur, Rolin dengan Heyman sesuai? Bagi saya Seth Rollins ni dia dah boleh bercakap dah, mic skill dia memang dah power. Tak apa tapi kita serahkan Paul Heyman ni untuk kembangkan bakat-bakat lain. Pasal dia dah boleh berdiri sendiri lah. Tapi dah halalan WWE dah buat perjalanan dia macam ni. Kita tengok macam mana Seth Rollins yang memang dah power mic skill dia skill moveset wrestling memang dah power. Kita tengok macam mana dia enhance dia punya mic skill ditambah dengan pertolongan daripada Paul Heyman. Kita tengok lah. Setuju. Tak mau kata banyak itulah. Lepas tu kan ni kita jam sikit lah ke Raw after WrestleMania kan. Dia bahkan dah jadi satu faction lah, Rollins, Heyman dengan Braun Breaker. So dia berkata ni macam Evolution 2.0. Setuju lah? Braun Breaker macam Batista. I don't think so. Sebab apa? Sebab apa you don't think so? Buat lagi badan bagi clear sikit. Badan Braun Breaker tu belum clear. Badan clear tapi tak se-clear Batista. Betul tak? Tapi Batista tak se-spear Braun Breaker punya Batista spear dia, maaf cakap, macam lembut sangat. Tapi Braun Breaker stiff sikit. Braun Breaker nampak dia spear kali tu. Lompat tu. Kali tu pun merelakan diri. Yang tu lompat tau. Tu bukan spear lari tau. Spear lompat. Gila momentum dia macam mana tu. Laju. Okay, cuba bayangkan antara finisher dia dalam ring spear kan, dia punya lari tu laju sial. Gila. Pernah dia nak momentum spear tu kan, dia pergi rope ke rope kan, ring tu bergerak kan, ring tu genjok. Yalah. Tengok dia spear Aisha Speed sudah.
Pedih mah. Sakit, oh. Yang tu nampak pedih gila. I show speed tu dah over. Bila kena tu melompat. Gila. Gila. So tu lah, saya pun berharap sangat storyline Heyman, Rollins dengan Breaker ni best gila. Tu lah. Harap sangat macam dia pun buat macam satu faction yang kau-kau lah. Ya. Lepas tu mereka dah mengharapkan lagi macam faction ni belum lengkap, kena ada seorang lagi. So adalah nama timba Austin Theory, Carmelo Hayes. Setuju tak? Bagi saya Austin Theory lah. Carmelo Hayes ni kita boleh bina lagi dah ni. Austin Theory ni memang dah tenggelam. Sejak papa dia dah tak ada. Vince McMahon. Dia tenggelam terus. Betul. Ya. Dia menang Money in the Bank itu pun dia cash in untuk USA Champion. Tak logik dia kan. Paling merapu lah. Ogis lah. Ya. Untuk aku, untuk saya sepatutnya buat je lah dia cash in kat Roman, biar Roman belasah dia pun tak apa. At least di tempat yang betul ya. Ya betul. Cash in untuk USA. Gila kan bang. US champion mah. Dia dah memang buntu lah. Tapi at least kalau zaman Vince, dia buat Otis menang. Tapi dia buat balik rematch untuk siapa nak menang Money in the Bank kan. Nampak lah okey lah sikit kan. Daripada cash in ke battle apa for the briefcase kan. The Miz menang kan waktu kan. The Miz menang seminggu ya untuk pengetahuan. Minggu kan lah. Lepas tu kena dengan Bobby Lashley. Okay, so settle night 1. So overall night 1 rating bagi saya bagi 6.5. Ush, 6.5. Ya. Abang Roman Rollins tu tak best lah. Kerana Pang Roman dengan Seth Rollins lah saya bagi 6.5. Kalau tidak lower than that. Lower than that. Dah Mat 7 lah. 7 lah. 7 tu ialah Pang Rollins hanya kerana main event lah. Bukan Jiuso batai. Bukan yang tu lah. No way. No chance in the hell. Sebab kata Vince McMahon. Okay. So kita lompat ke night 2 tu Night 2 sebenarnya AJ Styles saya pun dah bercelaru tak apa. Kita jump ke main event night 2 tu Cody Cena. Saya tak sangka. Okay, you sebagai fan John Cena. Saya tak sangka selalunya entrance John Cena ni berwarna-warni. Betul. Bunyi trompet. Tiba-tiba bunyi trompet yang sama tapi entrance black and white. Senang buat duit. Designer entrance John Cena malam tu memang senang buat duit. Tulis John Cena kat jalan tu, John Cena atas ni habis. Itu je. Betul lah. Tapi satu entrance dia diganggu oleh kakak mana tak yang kat belakang. Kacau tu. Spoil lah. Spoil the moment. Aduh. Tapi John Cena ingat, saya bila tengok John Cena entrance macam tu, saya ingat macam mana entrance Batista dulu WrestleMania 26. 26 ke? WrestleMania lama dulu lah. Yang lama tu. John Batista nak spotlight tu untuk dia saja. Macam tu lah John Cena sekarang. Dia nak spotlight untuk dia saja. Dia dah tak peduli dah fan. Yalah. Dia pedulikan diri dia. Ya. Tapi memang tu yang fan nak dia jadi selama ni. Fan nak dia jadi jahat. Fan dah bosan dah dia jadi children favorite. Dia nak jadi jahat. Ataupun kira dia buat macam ni, matlamat menghalalkan cara. Tak mau menang clean lah. Bosan. Betul. Yalah kan selama dia asyik jadi hero kan. Ya. Dan WWE pun buat benda betul sebab kita tengok dulu John Cena untuk orang dulu ialah Hulk Hogan. Hulk Hogan pun jadi NWO, dia jadi jahat kan. So macam shock bila Hulk Hogan jadi jahat, nampak dia jadi New World Order style lah, group tu apa semua kan. Betul. So John Cena pun tengok daripada watak baik jadi jahat. Untuk aku style juga Style banyak style. Matt Cena Cody macam saya cakap ni since awak pakai wujud American Nightmare Cody tak sokong Cody pun. Tak match tu. What the purpose of you wearing that? Hanya untuk tema. Tak, match tu memang saya letak harapan untuk Cena menang. Tapi tu lah macam cakap awal tadi lah, tak expect ending tu macam tu lah. Just pakai belt tu dah habis. And also pasal Travis Scott, yang tu paling apa kan? Sebab kan dia pakai gang Travis Scott. Memang lah, tapi orang lebih harapkan The Rock yang keluar kan. At least nampak lah ada kaitan The Rock kan. Ni Travis Scott. Travis kalau terima dah lah kering kan. Dan tu macam what the hell kan. Lepas tu yalah, sebenarnya kan
Travis dah tampak Cody dia gegar tengok. Gila Tapi yang tu kau ajak Yang tu, jahat. saya tak boleh terima. Saya tak ada ulang skrip pun. Dia je melebih. Dia melebih Dia macam tengah hype ni apa. Over. Aduh. Dah lah setuju lah. Sepatutnya The Rock keluar. Betul. Sepatutnya. Nampak storyline tu lagi kukuh tu lah. Ya. Dah dalam John Cena jahat, biar The Rock tu main tolong lah. Bagi Ya, menang sebab The lah. Rock kan Ataupun bos. legend lain kau main tolong dah. Macam nak menguatkan lagi story lah. Cuma untuk saya rasa The Rock lah better. The Rock keluar lah. Tapi sayang lah The Rock tak keluar. Macam ending macam tu lah. Sampai fan pun dah mula, saya tak silap-silap buat keluar tweet kot, no Rock. Dia orang benci pasal The Rock tak muncul. Hang bos besar dalam WWE sekarang, TKO kan. Tapi hang tak muncul. Sedangkan Dana White token UFC pun boleh muncul. Ni hang support hang baru ikut pegang. Dah cuba bayangkan kalau tu tengok WWE yang dulu zaman Vince McMahon kan, dia pun selalu turun juga. Ya. Tu jadi watak dan storyline lah apa lah, kena finisher lah apa kan. Ni The Rock ni macam sekali dia turun ke, dia tak mau ikut sekali dia. Ya. Yang dia tahu nak buat penik keturunan sepupu sepapak sama dia. Mana boleh macam tu. Hang pun kena hadir. Kan, patutnya dia pun kena ada sekali ya. Ya. Welcome back to Terlalu Manis Podcast. So minta maaf guys, kita nampak macam terkat tadi. Sebab ada masalah space kat memori tadi. Dan terfull lah. Tengah sembang hancur ni. Ya. Aduh, dia space dalam memori tu full lah. Okay, so kita kembali lagi dalam segmen kedua lah lebih kurang. Ni tiba-tiba ada beg ni tengok. Beg kita dibawakan oleh jemputan kita ni, Ahmad. Saudara Anas. Ya, terima kasih. Terima kasih Anas. Courtesy of WWE Network. Only $9.99. Courtesy. Ui. Lawa. Dah sebab Ana beritahu tadi, kalau Ana cakap bahasa Inggeris kira Ana serius lah. Tak. Okey. Okey, kita berbalik kepada topik tadi. Randy Orton punya match di WrestleMania lawan dengan ni lah surprise opponent lah. Yes. So saya sejujurnya saya menjangkakan Rusev akan return. Rusev. Okay, so tiba-tiba yang keluar Joe Henry. So apa pendapat kalian? Tapi seronok bila dengar entrance dia tu, dia jadi macam riang-riang. Say his name and he appears. I believe in Joe Henry. Dia sampai macam tu. Ui, awak ni. Maaf. Tak apa. Ni, yang tu awak sangkut balik situ. Okey, ni apa sangkut je. Okey, tutup ni. Semangat. Semangat. Maaf. Joe Henry tu dah sampai sebab you believe in Joe Henry. Yes. Beli. Okey, Matt. Dia okey lah Joe Henry yang masuk. Sebab kalau Rusev atau Aleister Black, Aleister Black. dia betul. tak make sense apa yang nak menang. Takkan Randy nak kalah kan. Takkan first match diorang patah balik kalah. So eloklah Joe Henry datang Joe Henry ganti orang luar. Ya. And dalam satu lagi mungkin WWE nak build Rusev dengan Aleister Black return ni, nak bagi mereka ni kuat ke apa kan. So sayang lah kalau tak nak lah momentum tu return WrestleMania kalah. hancur macam tu Logik. Okay. Betul. So satu lagi match WrestleMania yang sayang lah, match tu dia tak muncul kat WrestleMania, tahu apa? SmackDown Tag Team Champion. Ogi Dia pun build storyline tu tiap-tiap minggu. Tiba-tiba tak ada match. Tiba-tiba tak ada match. Match tu di SmackDown lepas WrestleMania. Ladder match lah tu. Bukan ladder match, TLC match. Tables, ladders and chairs. Patutnya benda tu masuk dalam WrestleMania. TLC match dulu yang Dudley Boyz dengan Edge, Christian dengan Hardy Boyz. Tu pakai WrestleMania. Itulah penanda aras untuk tag team lah. Ya, tag team. Patutnya TLC ni memang kena buat dekat WrestleMania, tapi sayang kan. Sangat-sangat sayang. Dah, okay, cuba bayangkan dia pun build tau storyline. Motor City Machine Gun gaduh dengan Street Profit. Lepas tu Pretty Deadly join sekali, DIY pun gaduh apa semua kan. Lala hanya untuk lawan kat SmackDown. Ogi slot WWE Tag Team Championship tak ada. New Day lawan Viking Raider tu patutnya kat Raw je. Ya betul. Tu standard dah. Memang standard match kat Raw. Tak sesuai. Aduh. Tak sepatutnya Kan? Tak sepatutnya. Motor City Machine Gun patutnya dia dapat debut kat WrestleMania. Dia dah masuk sebelum WrestleMania kot. Betul. Patutnya okay kan. Patutnya dia akan dapat slot. Memang kena dapat lah slot kat WrestleMania. New Day tu dah dapat slot WrestleMania banyak kali. Berkurung dah kot. Cukup lah. The longest tag team champion. Dah pernah jadi host. Sayang lah. Bosan.
Sayang. Meh. Okay, kita pun dah habis WrestleMania. Sebenarnya kita dah habis dah. Okay, dan tutup buku. Kita tutup buku. Raw after WrestleMania, Rusev return. Sebab untuk aku Rusev return style. Cuma sebab apa nak kena return dan dia kena belasah Alpha Academy macam Tu banyak lagi benda lain kan. macam banyak lagi dia boleh keluar lawan orang lain ke, macam dia lawan dengan local opponent macam squash match lah. Dia macam Ryback. Macam Ryback. Mimo. Tak, sebab apa untuk apa macam dia keluar. Okay kan waktu tu Alpha Academy nak gaduh dengan New Day. Ya. Tiba-tiba dia keluar, New Day lari, tu dia belasah Alpha Academy. Maksudnya Tu lah macam mana Dia nak tunjuk dia power je kot. yang tu je lah. Dia boleh belasah 2 orang lagi. Tak ada maksud pun. Takkan dia nak feud dengan apa dia? Alpha Academy apa kena-mengena so dia just nak tunjuk dia dah patah balik, and then dia power. Yang tu je lah. Cukup lah. Oh, so mana dengan Otis pun dia boleh bantai yang tu. Yang ada power lah. Tapi pasal nak fizikal dia lain macam. Lain. Gila. Dia nampak cengkung sikit pada masa dia masuk dulu. Dia ada six pack tapi muscle dia besar, gila. Seketui macam roti ban. Best lah tengok. Rusev kan dia pernah singgah ke All Elite Wrestling kan. Yes. Habis macam tu lah. Miro. Watak dia jadi Miro lah. Tapi macam tu lah watak dia kat AEW. Tu lah. Kononnya pergi ke AEW daripada WWE dulu nak jadi main event. Sudahnya senyap macam tu lah. Lagi teruk pada WWE. Penyudah dia patah balik. So agak-agak what's your prediction lah untuk Rusev? Bagi saya second spell Rusev dekat WWE, bagi saya dia kena manfaatkan. Dan management WWE pun perlu tengok betul-betul. Rusev ni potensi dia sangat besar untuk jadi the next world champion. Bagi saya dia layak untuk jadi world champion. Dengan crowd pun dah over dengan dia. Rusev Day. Yes. Rusev Day. Kembalikan Aiden English. Sebagai apa dia punya speaker kan? Spokesman. Spokesman kan. Matt Rusev? Saya expect kan dia akan retain dengan lagu lama lah, yang Rusev Putri yang tu nampak lah Match nice kau kan. Style lah. Nostalgic sikit lah kan. And then kalau tak pun next Raw tu baru tukar lagu dia. Ni guna at least lagu bila baru. dia retain tu orang tahu ni Rusev Ni kan. guna lagu baru tak syok. Lagu baru orang pun macam tapi dah keluar nama Rusev, orang tahu lah tu Rusev kan. Dan dia pun memang kena bawa keluar nama kan. Ya lah, kalau dia Black lagu fan siapa. tahu lagu siapa. Sebab tu entrance theme song ni dia main peranan yang sangat penting dalam introduce seseorang wrestler ni. Betul. Ya. Setuju. Kita kena terima kasih dekat papa kita yang dululah, Vince McMahon. Dia lah yang memperkenalkan idea untuk setiap wrestler ada theme song dia yang tersendiri. Kalau tidak, masuk gelanggang senyap sunyi. Betul. Sangat-sangat berkesan lah idea tu. Weh, masalahnya ada wrestler seorang masuk senyap sunyi. Atau masuk campur. Ya, yang tu dia lain macam. Itu dia crowd bunyi crowd. Ya. Tapi at last dia ada agak interest kan. Yeah. No one will survive. Okay, dream match untuk Rusev. Saya mula dulu. Gunther lawan Rusev. Tahu. Antara dua negara Eropah. Dua negara Eropah. Satu lagi fighting style dia bawa tau. Menarik. Untuk ni Anas, Bagi saya kan, Anas bergunter sekali lagi. Tak apa, tak ada masalah. tak boleh. Kita kena ada kelainan. Bagi saya, apa salahnya dia lawan sekali lagi dengan John Cena? Saya nak tengok yang tu. Nostalgia. Ya, heel lawan heel. Heel lawan heel. Ya. Untuk tu WWE champion. Yes. Sebab dulu dia lawan tu US champion. Ya. Menarik. Bagi saya, tolonglah bagi ada sekali lagi. Kan. Setuju. Ameh? Kalau Rusev tak ada lah, tapi duk hype Randy Orton dengan Cena ni untuk backlash yang akan datang. Maksudnya awak lompat try ke tepi sebenarnya. Okay. Silakan. Rusev tak ada idea dengan tak ada apa. Dia just return. Tak, itu je lah. Itu je. Mereka dah build siap feud dengan sesiapa dan kalau dream match tak ada. Minta maaf je lah. Tolong kembalikan Lana. Please. Bini dah. Yes. Setuju. Weh, zaman waktu dia lawan dengan Cena kan dia enter dengan apa? Dengan kereta kebal. Ada Lana pun. Jadi macam wow. Tapi zaman tu Lana dia melebih-lebih tau. Pasal dalam promo dia ada satu isu yang melibatkan dia hantam pasal perang-perang. Dia dikritik hebat tau. Sampai dia kena terpaksa minta maaf. Dan dia menyatakan itu cuma karakter dia. Tapi kadang-kadang dia macam ni lah.
Ni nasihat saya kalau dia orang nak dengar lah. Jangan bagi nasihat, Wan. Nasihat. Okey. Silakan. Jangan lebih-lebih tu je. Sampai sentuh isu sensitif ni dah bukan hiburan dah. Dulu WWE boleh apa? Muhammad Hassan boleh lah. Kaitan dengan pengganas. Yang tu pun satu hal juga. Patutnya sensitivity tu kena jaga. Apa-apa pun sensitivity is number one. Betul. Ya. Ni cuba kan Raw after WrestleMania kan Sami Zayn entrance, ada orang angkat bendera Israel kat belakang Sami Zayn. Jahat jahat. Sami Zayn kan memang perjuangkan Palestin kan. Ya. Tiba-tiba ada seorang angkat bendera. Ni lepas tu Sami Zayn reply balik. Dia post kat IG gambar tu. Gambar Sami Zayn belakang orang pegang bendera Israel kan. Lepas tu caption dia tulis host stay mad. Maksudnya lebih kurang macam biar kat orang gila ni lah. Macam biar kat dia. Kita malah layan. Ya. Tapi satu lagi kekurangan WrestleMania tahun ni pasal tak ada Sami Zayn. Bagi saya sangat kurang. Tak, okey. Sami untuk saya kurang. Saya setuju Sami tu. Dan ketiadaan KO, Kevin Owens. Ya, betul. Setuju tak, Meh? Boleh. Kan? Sebab KO kan dia ada slogan KO Mania kan. Ya, KO Mania. Kalau kata jadi tahun ni KO Mania 4 tau. Kan? Ni tak ada. Ini tak ada sebab dia injured kan. Aduh. Mula-mula ingatkan injured tu main-main tau. Macam storyline betul. Rupanya surprise opener Randy tu memang dia pun. Rupanya memang betul pun dia injured. Betul. Bukan kefek mah. Betul kefek kan storyline wise kan. Ya, ni dak. Okey, kita lompat tu. Cena Orton. Macam mana? Seperti permintaan. Atas permintaan awak yang dah lompat tu tadi. Silakan. Match yang nostalgic dan tapi takkan sangka yang Cena akan kalah tu confirm mungkin Cena akan menang lagi. Mungkin. Okay. My childhood hero will win lah. Silakan. Cena Orton. Easily 100% John Cena yang akan menang. Takkan dia nak kalah awal. Okay. Agak-agak Cena menang clean ke ataupun The Rock? Takkan menang clean. Once dia dah ubah karakter heel, dia akan terus jadi heel. Percaya cakap saya. Dia akan low blow ke? More than that, dia akan buat benda yang lebih, yang kita tak jangka dia akan kita. Saya punya prediction kan macam ni. Saya mengharapkan Cena dengan Orton Cena menang. Saya nak The Rock lepas tu Travis Scott belasah Randy Orton. So dekat situ Sat ni apa kena dengar. Hear me out. Okay. Lepas tu dah ni maksudnya WWE nak build Survivor Series War Games, Team Rock lawan Team Randy ya. Okay, masa akan jadi baby face lawan heel lah. Ya. Tu ultimate heel lah ni. Gila. Boleh jadi. Saya boleh terima. Boleh, sangat boleh terima. Sebab saya dapat asal macam tu. Memang bil untuk Survivor Series. Okay, sebab kita tengok agak-agak dia nak bagi Randy kalah clean. Oh, tidak. Tak boleh lah. Tidak lemah lah. Nampak sangat lemah. Randy pun tengah momentum dengan Chu ni. Yes. Dia pun badan macam ni lah. Sikit lagi nak 300 pound dah tu. Berat gila. Betul dia pun sadar. Masih sadar lagi. Tak apa rasa dia sadar tu. Dah. Saya ada terbaca dalam satu temu remah. Ritual dia sebelum match, sejak dah menjak ni dia akan makan 1 jar Nutella sampai habis. Dia ratah makan gula yes, sebab tu badan dia gabuk macam sekarang. Ya lah betul. Kalau nak bina badan, mereka kena makan macam-macam Sampai satu berat yang dah takat tu baru mereka akan cut sampai sadar man. Gila tu. Besar lah badan dia. Okay man. So lagi ada lagi pasal Cena Orton. Mungkin prediction ke? Prediction dia saya predict match yang akan jadi apa dia orang panggil trilogy lah. Dia takkan match ni hanya untuk langkah ke orang next kan. Mungkin dia akan ada 5 match. Boleh jadi banyak kan. Macam dulu kembalikan nostalgia macam tu. Ataupun backlash ni akan ada stipulation lain lah. Macam tables match ke. Takkanlah match ni kosong kan. Saya rasa untuk hype kan lagi match ni. Kau buat TLC balik macam dia orang lawan dulu kan. Yang first ataupun gabung title 3 stage of hell. 3 match dalam masa 1 hari. Boleh jadi? Maksudnya apa? Maksudnya 3 stage of hell tu maksudnya macam 2 out of 3 lah. Tak. Contoh perlawanan pertama lawan biasa. Kedua mungkin dia akan buat TLC. Yang ketiga mungkin no disqualification atau submission. Macam contoh tu dia akan buat 3 perlawanan dalam satu event tu. Mungkin boleh jadi. Boleh jadi. Ya sebab dia pernah kembalikan nostalgia tu balik kan. John Cena dengan Randy Orton ni nostalgia dia sangat
macam mana menggamit memori lah. Kalau Ronaldo siapa lah, Messi lah. budak 1990-an dengan 2000-an yang tak tahu ni, masa kecil empoh sangat-sangat rugi. Maksudnya John Cena tengok macam saudara Amir tadi kata, Cena dengan Orton ni macam Ronaldo versus Messi Ya, ya. betul, exactly. Ronaldo dan Messi dalam dunia WWE. Maksudnya macam Arif Aiman lawan Faisal Alim lah. Dia macam ni. Kind of lah. Kind of lah. Macam mana? Oh, bukan macam tu lah. Oh, okay. Ingat kau cari malam Faisal Alim kan? Faisal Alim dia macam Feroz. Oh, bukan Farah Baharudin lah. Okay, dah okay. Oh, so untuk saya, wow, tengok waktu Cena angkat belt kan. Lepas tu Randy main dari belakang. Oh, style. Yang tu style tu, tengok dengan gaya dia pun main kamera, lepas zoom out nampak Randy nak RKO kan. Justin pun ada termencarut. Benda tu saya tak boleh kata adalah ni. Faham Zeri. Cuma style lah, sequence tu style lah. Ya. Oh, tut. Best. So tu nanti akan berlaku di mana? Backlash mana ni? St. Louis, Missouri. Oh, dekat US lah. Tempat Yes. Randy Orton dilahirkan. Okay, satu tempat Randy Orton dilahirkan. Satu lagi, sebelum WrestleMania, WWE semua pergi Europe tau. Yeah. Crowd di Europe best tau. Sorak, menyanyi. Dia pun treat WWE dah macam bola. Kali pertama Randy Orton dia dengar lagu dia dinyanyikan oleh penonton. Ya. Di Europe lah. Yes. Kan? Dekat US, dia pun ada macam, dia pun ikut mood dia pun. Dia pun nak sorak-sorak. Dia pun tak mau. Depa tak segairah fans Europe. Kan? Ya. Menyanyi mat. Ya. Entrance apa lagi yang dia orang nyanyi? Randy Orton. Lagi entrance CM Punk memang gong-gong lah nyanyi. Siapa lagi dia Tu orang? waktu Backlash France, Cody lawan apa? Lawan AJ Styles. Gegak-gegak kan? Oh, gegak-gegak kamera macam tu. Sampai dia orang pun kat Britain kan mana? Yang dia orang sorak kat Cody Rhodes. Cody Rhodes. Betul. Cody Rhodes. Oh, gila. Sampai ke US tak ada hot benda tu. Senyap. Dia pun je ada macam this is awesome. Tak yang tu lah. Yang tu dah meh dah lama dah. Ini base US, so dia orang dah banyak kali tengok lah. So dia pun macam UK, Europe semua tak pernah dapat lagi benda tu. Bukan yang weekly punya dapat lah. jarang lah ada Dapat benda pula tu. sekali, so dia pun bagi habis-habis Dah lah sebab sayang lah. Tengok macam WWE buat apa backlash dekat apa? Dekat Puerto Rico. Yang waktu apa? Bad Bunny tu. Bad Bunny. Satu stadium nyanyi lagu Bad Bunny kan. Gila. Ambil tu. Ora. Gila. Lepas tu pula backlash France, AJ lawan Cody best. Lepas tu yang mana apa mana lagi dekat UK apa semua kan. Banyak. Bash of Berlin. Oh, Best of Berlin semua. Oh, gila crowd. Crowd Jangan lupa Clash of Castle lah yang Drew McIntyre Broken Dreams. Gila best tu. Satu stadium nyanyi tu yang best lah. Tapi sayang lah, pergi ke US tak ada benda tu. Adakah dia orang kurang bersyukur? Sebab saya ingat lambatkan. Yalah. Satu dah setiap minggu kat US, so macam tak ada apa kita boleh tengok benda ni. Dia orang kira dah mula kurang menghargai dah kot. Betul. Adakah base WWE patutnya pergi ke Europe? Man, Cuba komen. Cuba komen kan. Dia selalu cuba komen. Okay, sebelum kita mengakhiri podcast kita ada satu berita yang WWE baru saja beli satu syarikat pada Mexico. Apa? Triple A Lucha Libre. So untuk saya nice. Cuma saya mengharapkan WWE jangan tukar benda tu jadi NXT Mexico. Jangan. Stay je nama Triple A tu. Dia kadang-kadang pembaharuan ni tak semestinya mendatangkan kebaikan. Kita kekalkan benda yang dah sedia ada elok. Bagi saya stay je. Yes, kekal lah kan. Sebab dekat Triple A tu tengok nanti ada apa, El Hijo del Vikingo. Ada yang tu. Lepas tu ada lagi macam-macam lagi. Tu tempat lucha, geng-geng Rey Mysterio, geng-geng Penta, Rey Phoenix kan. Geng-geng mereka semua tu base dia kat situ. Satu lagi, WWE ni saya nak bagi fun fact tau. WWE kan ada masalah dengan Alberto Del Rio. Alberto Del Rio is dia orang punya champion tau lah ni. Betul. Macam mana tu WWE nak solve masalah tu? Tapi dengar kata dia orang dah swag dah. Maksudnya dia release apa? Dengar kata dah release. Siap. Aduh, kawan baru nak cari makan. WWE beli, so dia mahal kacau. Aku boleh return kot kat WWE nanti. Mana mau ya. Kena tolong. Okay Mat, lagi?
Untuk ni Triple A. Cari brace tak ni tak mendalami sangat. Okay, so harapan Sin Cara main balik ke. Fun fact, Sin Cara memang lahir daripada Triple A pun. Nama dia Mystico kan. Mystico, Ya. yes. Ni Lepas tu, nanti bulan Jun nanti lebih kurang kita akan release video ni bulan Mei. Bulan Jun nanti akan ada event Worlds Collide. Ya. Untuk NXT lah. Kira NXT versus Triple A event ni. Inilah Forbidden Door yang sebenar. Ya. Ui, cuba kan WWE dia partnership dengan TNA. Dengan syarikat Jepun dia ada dua tau. Dia partnership Marigold dengan Noah Pro Wrestling. Lepas tu ni dia beli Triple A. Gila. Kalau dulu mimpilah nak tengok lambang TNA dekat WWE. Sekarang senang-senang je. Betul. Senang-senang. Dapat macam tu lah. Joe Henry pun boleh ada WrestleMania. TNA. Jangan mimpi dulu. Tapi sekarang dah untuk kebaikan pro wrestling, dia sanggup bergabung. Itulah watak Triple H. Kalau bukan Joe Henry, tapi Nick Nemeth, Dolph Ziggler tapi lagu pakai lagu Dolph Ziggler. Okay, I'm here to show the world. Okay, macam tu kalau dia return lawan Randy, agak-agak dia akan mesti Nick Nemeth ke Dolph Ziggler. Sebab Fandango dia return kat NXT tu bukan nama Fandango lah. Nama apa orang? Nama JDC. So agak-agak kalau dia return dia akan pakai Nick Nemeth ke Dolph Ziggler. Nick Nemeth lah kot, sebab dia sign dengan TNA kan. Dia akan pakai nama Nick Nemeth mesti lah. lagi under TNA punya kontrak, so tak boleh buat apa. Tapi fun fact, writer sekarang untuk WWE pun ramai ada asal daripada TNA. Yes. Bobby Roode. Siapa lagi ya? Ni Abyss. Abyss. Nama dia apa dalam ni, saya lupa dah nama dia pakai dalam WWE, tak ingat. Tapi banyak writer daripada TNA dia orang berubah kepada WWE. Senang cerita TNA ni kira WWE tempat alumni TNA bekerja. Ya, betul. Tengok Motor City Machine Gun lagi. Ya, betul. Siapa lagi pada TNA? AJ Styles. Oi, agak-agak The Pillars of TNA. Agak-agak one day AJ Styles akan pergi lah event TNA since daripada kemungkinan yang sangat besar. Ya. Tapi satu saya respect dengan AJ Styles ni. TNA dah banyak kali ditawarkan Hall of Fame untuk dia. Tapi dia tak terima dengan atas alasan dia boleh lagi berkhidmat, dan dia kalau dia tak terima pun bila masa dia dah betul-betul besar. Ya. Itulah AJ Styles. Dia masih menghormati WWE. Ya, betul. Agak-agak dia pergi terima macam tu je. Belum pernah dah sejarah WWE. Ya, terima rapat ni saya duk tengok Sting. Semua dia sapu. Semua dia ambil lah. Ya. Pukul rata Sting ni. Dia pun dah pension. Dia pun nak duit ke? Dia selagi boleh duit ambil lah. Okay, kita pun dah di akhir segmen podcast kita. Sebagai hadiah, kita ada hadiah ni untuk jemputan kita ni. Oh, betul. Sebab muka awak macam di bawah. Tak sangka. First ever tau hadiah. First ever. Aduh. Tapi tu jemputan selepas ni jangan faham. Dah marah sangat lah. Yang ni sebab dia member wrestling yang berasal daripada Yan Kedah. Sungai mana? Sungai Daun. Oi, Sungai Daun. Bagi alamat. Sungai Daun ni, orang Sungai Daun boleh sembang wrestling berfakta. Dekat Kedah ni kalau sembang wrestling The Rock, Stone Cold, zaman aku dulu. Since 19 tak best lah. Zaman yang paling tak best zaman aku dulu. Zaman law punya wrestling lagi best lah. Tak ada politik macam ni zaman law. Zaman sekarang. Nak pasang lagu Convo. Itu pasang. Okay Anas, kita ada baju daripada New Japan Pro Wrestling. Okay. Tunjuk kat kamera. Pergi tunjuk. Okay, cuba nak Los Ingobernable di Japon, Anas. Aduh. Tolong terima. Betul ke nak bagi ni? Betul nak bagi. Baju ori best lah. Mantap. Okay. Dia mau kena barang. Aduh. Ni baju hadiah untuk jemputan wrestling. Saya terima ya. Kena terima. Kami dah bagi. Aduh. Okay. Tengah rakaman. Untuk mengatakan apa, Los Ingobernable di Japon ni salah satu faction yang pernah dijoin oleh star WWE, iaitu Andrade. Los Ingobernable ni ada dua. Dia ada satu Los Ingobernable di Japon, Japan lah. Satu lagi Los Ingobernable di Mexico. Ni Andrade lah. La Sombra. Cari tak jumpa nama tu. Okay. So Nas, final word untuk podcast kita review WrestleMania ni. Macam
macam mana saya nak kata, WrestleMania kali ni kurang seri. Saya harap WrestleMania akan datang banyakkan lagi seri. Itu je. Biar build up dia cun lah. Ya, tak sia-sia setahun kot kita tunggu. Takkan kita nak dapat hasil yang kurang memuaskan. Bayar kot Netflix. Macam saya summary saya adalah biar build up superstar tu macam hampa build up Daniel Bryan dulu. Ya. Sebab macam contoh kalau Jey Uso menang Gunther, tak best lah. Okay, saudara. Summary saya Summary ya. Build up untuk yang kali ni pula, untuk ke WrestleMania 42 ni lagi padu daripada yang 41 ni harapnya. Yang tak akan datang lah. Untuk akan datang ni lah. Sebab yang Cody ni kita tahu dah macam down sikit storyline dia. So harapnya yang Cena ni dan siapa akan datang champion ni pun okey lah Cody cry babies. Awak betul benci Bukan, dah bosan dah. Betul dah dia pegang. Tolong lah bagi orang lain pula. So okay guys, kita ciao dulu. Selalu Manis Podcast.